Siapa yang sebenarnya mengarang bahasa Melayu Jawi seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ni? Jadi kita kalau tengok dekat sini, kita ada terbitkan satu naskah baru yang bernama Galura Sejarah Jawi, dan inilah orang yang mengarang sejarah bahasa Melayu Jawi dengan seperti mana yang kita ketahui sekarang. Dan dalam galuran ini kita lampirkan apa kaitan bahasa Jawi ni dengan bahasa-bahasa Islam yang lain, dan apakah konsep bahasa Islam yang diperkenalkan oleh Prof. Syed Nakir Alatas. Dan dalam satu poster yang memperincikan sejarah Jawi ni, kita perkenalkan tokoh-tokoh, insan-insan yang penting yang mencetuskan tradisi keilmuan Jawi kita yang kita pusakakan sampai sekarang. Poster ini kita terbitkan dalam dua versi, satu versi Jawi dan yang tuan-tuan dan puan-puan tengok sekarang ni dalam versi Rumi. Jadi depan belakang kita cetak pada saiz kurang lebih saiz A1, saiz yang besar. Sangat sesuai kalau hendak digantung dan juga dipamerkan di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak dapatkan poster ini, jemput datang ke kemah jualan Akademi Jawi Malaysia yang terletak di Dewan Tun Razak 3 sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jemput datang.